Habis tu semua total loss. Malam yang berhormat ada semalam kan saya dah bagi tahu lah kan. Macam dia. Nak menangis tak tahu. Tak ada, tak boleh cakap apalah dah. Apa yang ada macam ni. Ini saya bersama dengan Datuk Seri Amir turun ke lapangan untuk meninjau sebenarnya apa yang berlaku semalam berkaitan dengan ribut yang melanda beberapa kemah peniaga Bazar Aidilfitri di Jalan Tar ini. Rentetan daripada itu saya ingin mengucapkan juga tahniah kepada DBKL kerana telah berjaya mengatasi masalah itu dengan segera. Dan kejadian berlaku petang sebelum maghrib kita telah mengedarkan kepada peniaga kemah-kemah kembali, dan malam mereka dapat beroperasi dan berniaga seperti sedia kala. Jadi saya rasa ini adalah satu perkara yang baik. Semalam kedai kena juga. Semalam tidak kan, tapi alhamdulillah cuma tak teruk sangatlah. Basahlah baju. Basah baju lah, tapi boleh sidai keringkas iron dan boleh ni lah. Okey, alhamdulillah. Because this one, dia lebar. Kalau dia lebar, dia bubut stores together. Yang kat sana tu ada satu store saja, dia masuk dua belah. Dia baik tu lah yang so dia dapat kurang orang depending on which side orang masuk. Ya betul, depending on which time. Okay lah, maybe that one pernah pakai ikan.